padu untuk kita menyemarakkan semangat rakyat di kawasan Satok, dan kita menyatakan kegembiraan disebabkan dalam proses penamaan calon pada pagi ini berjalan dengan lancar, dan saya mengucap terima kasih kepada isteri tercinta tersayang saya dan memberi sokongan padu kepada perjuangan dan rakyat. Ayah Najib mana? Ayah Najib. Harapan Najib? Ya, harapan saya kepada seluruh rakyat Satok, kita akan membawa perubahan di kawasan ini, dan saya memerlukan sokongan semua masyarakat dan pengundi-pengundi di kawasan Satok agar memilih parti yang baru, parti dinamik, bukan seperti parti dalam yang ada pemerintah sekarang, yang parti sudah lapuk, yang kita melihat bahawa rakyat kena sedar dan celik matang untuk menilai sejauh mana wakil rakyat yang dipilih itu membawa obor dan suara rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Itu harapan saya. Kekuatan saudara kekuatan yang ada pada saudara yang kekuatan dan kelebihan ada pada saya, semestinya saya orang muda, jiwa muda, pemikiran muda yang kita ingin bawa kepada orang belia di kawasan ini supaya mereka memikirkan masa depan yang lebih jauh untuk pembangunan di kawasan ini, sama ada pembangunan dari segi mentaliti, fizikal dan juga sosial yang berada dalam kawasan ini. Salah satu janji Pakatan Rakyat antara dia adalah nak tubuh satu Suruhanjaya untuk selesai masalah tanah dalam satu tahun. Ya. So di sini adakah isu-isu tersebut ada di sini? Ya, terdapat beberapa isu berkenaan tanah di kawasan ini, terutama di kawasan Kampung Kudir baru. You rasa the challenge between you and a veteran, is it going to be sengit? Itu sebab saya kata tadi, kalau nak kata sengit, saya melihat persaingan ini lebih kepada orang tua dan orang muda. Jadi maksudnya persaingan sengit tidak timbul, melainkan mereka melihat bahawa persaingan ini adalah persaingan yang bersih, dan mereka melihat persaingan ini adalah ke arah merakyatkan rakyat negeri Sarawak. Jadi maksudnya tak ada istilah sengit dan tak ada istilah ketinggalan ke belakang, ke depan. Boleh respon sikit mengenai kepimpinan 30 tahun? Ya, kalau kita lihat memang kepimpinan tersebut telah terlalu lama, dan kita melihat sepanjang kepimpinan tersebut tidak menggambar langsung negeri Sarawak maju ke hadapan. Kita melihat keadaan negeri Sarawak masih ketinggalan 15 tahun ke 20 tahun ke belakang. Jadi saya melihat bahawa kepimpinan tersebut kita patut tukar. Kita patut melihat kepimpinan baru untuk berfikir cara baru untuk membawa Sarawak lebih jauh ke depan. Okey, saja. Terima kasih.